Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekali lagi selamat ya. Sekarang kita akan lihat beberapa panduan-panduan yang boleh kita gunakan sebelum pelajar dan saudara sekalian melayari kaedah-kaedah ataupun melayari proses pembentukan suku kata dan juga perkataan sebagaimana kita telah ajarkan sebelum ini. Okey, yang pertama sekali yang perlu kita ingat ialah hurufnya ya. Okey. Hurufnya ni banyak orang yang terkena ya, maksudnya bagi orang yang baru pemula lah, ada beginners ya. Mereka sebenarnya hurufnya ini berbaris di bawah apabila berada di awal dan tengah perkataan. Tetapi berbaris di atas apabila berada di akhir perkataan. Inilah satu poin yang kadang-kadang kita terlupa. Baik, sila lihat contoh di bawah ini. Inilah hurufnya. Dan kalau kita perhatikan, ia adalah di hadapan ataupun di awal perkataan. Di sini perkataannya ialah nyatakan. Nyatakan. Ya, kita dah ada terjemahannya di sini. Dan untuk makluman, ini dia ada di awal perkataan. Oleh itu, maka titiknya adalah di bawah. Dan sebenarnya disebutkan di sini, berbaris di atas apabila berada di akhir perkataan. Okey, ini contohnya. Rakannya. Rakannya. Nya di sini di hujung ataupun di akhir perkataan. Maka tulisannya adalah 3 titik di atas. Nampak perbezaannya? Di sini di awal dan di sini di akhir, di sini di awal perkataan titiknya 3 di bawah dan ini adalah di akhir perkataan titiknya 3 di atas. Okey, itu ya. Ingat, di awal dan tengah. Awal dan tengah 3 titik di bawah. Akhir 3 titik di atas. Baik, panduan yang kedua, jika perkataan tersebut dalam bahasa Melayu, maka gantian huruf H ialah H simpul ataupun H bulat ya, H simpul. Banyak tempat yang menamakannya berbagai-bagai nama, ada yang menamakannya sebagai H besar, H simpul dan sebagainya. Jadi kita namakan sebutannya sebenarnya adalah H dan sebutan yang satu lagi adalah H. Okey. Ini panggil H besar ataupun H simpul ya, salah satu tempat. Baik. Apa yang saya nak highlightkan di sini ialah untuk proses penulisan kita pada kali ini, semua perkataan yang kita gunakan adalah dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita lihat di sini, jika perkataan tersebut dalam bahasa Melayu, maka gantian bagi huruf H ialah H besar atau H bulat ini. Maka nanti oleh kerana semua latihan kita adalah dalam bahasa Melayu, maka semua huruf kita akan gunakan H bulat. Jangan sekali-kali menggunakan H yang tajam. H tajam. Lepas ini kita akan terangkan. Contohnya hadap. Ini di hadapan, di awal. Hadap. Di awal, H bukan pada H depan. Okay, satu lagi hasud. Hasud. Okey, hasud di awal juga. Di awal juga. Dan keduanya menggunakan huruf H. Okey, kalau kita nak lihat contoh H di tengah-tengah, kita boleh lihat contoh perkataan mahal ya. Okey, di sini adalah mahal. Ini adalah contoh huruf H di tengah-tengah. Sini adalah huruf H di tengah-tengah. Mahal. Kita masih menggunakan H bulat ya. Dan contoh bagi perkataan H di hujung seperti rumah. Okey, rumah. Ini adalah ejaan untuk rumah ya. Okey, perhatikan di sini ya. Dua perkataan iaitu mahal, contoh H di tengah-tengah dan rumah bagi H di awal. Okey, untuk ketiga-tiga contoh tadi sama ada di awal, di tengah atau di belakang. Untuk H kita gunakan H simpul ataupun H bulat ya. Okey, untuk panduan yang ketiga, saudara sekalian, pelajar yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, untuk panduan yang ketiga, jika perkataan tersebut dalam bahasa Arab, maka gantian bagi huruf H tadi ialah H. H. Actually sebutannya adalah H. Yang tadi sebutannya H tebal, yang ini nipis ya, H. Jika perkataan tersebut dalam bahasa Arab, maka gantian bagi huruf H ialah H. Contohnya halal. Ini dengan jelas kita nampak halal dan haram. Okey, halal dan haram. Kebetulan pula ya dua perkataan ini dekat-dekat, halal dan juga haram. Tapi inilah contoh terbaik untuk huruf H. Halal, haram. Dua-dua perkataan ini ya. Dua-duanya H dan disimbolkan dengan halal dan haram. Ini untuk perkataan yang dalam bahasa Arab gunakan H. Penjelasan. Walau bagaimanapun, kita sudah terangkan bahawa dalam latihan-latihan yang berikutnya, kita tidak akan masukkan perkataan-perkataan Arab.
Belum lagi. Akan ada tapi belum lagi. Untuk peringkat asas kita tidak masukkan perkataan-perkataan Arab. Jangan bimbang ya. Baik, seterusnya panduan yang keempat. Semua perkataan yang digunakan dalam bahagian asas adalah dalam bahasa Melayu. Jadi elakkan dari menggunakan huruf-huruf Arab. Apakah huruf-huruf Arab? Okey. Kha, Zai, Shin, Sod, Dod, To, Zo, Ain, Ghain. Okey, semua inilah perkataan-perkataan Arab. Jadi huruf-huruf Arab. Jadi kita elakkan daripada menggunakan ini untuk meja Kha, KH, Zai, Z. Kita gunakan Z kecil, bukan Zai. Shin, S. Kita gunakan sin saja. Sod untuk S juga. Kita gunakan sin saja. Dot DH. Dot DH kita gunakan dal saja. To gunakan ta saja. Zo gunakan zal saja. Ain A. Ghain juga ghain kita gunakan R. Gunakan huruf ro. Jadi elakkan daripada menggunakan huruf-huruf ini ya. Yang berjumlah semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf kesemuanya elakkan daripada menggunakannya. Dan gunakan huruf-huruf yang bukan huruf-huruf ini. Walaupun kita akan nanti tidak akan terlibat dengan huruf-huruf ini kerana semua perkataan yang menjadi contoh-contoh kita ialah dalam bahasa Melayu ya, dalam bukan bahasa Arab. Jadi sekian dulu untuk tip-tip yang akan kita gunakan sebelum kita mula membentuk suku kata. Sekian dulu. Jumpa lagi di klik-klik yang akan datang. Wassalamualaikum.